Spot breakfast kampung terbesar di Malaysia. Orang sangat-sangat ramai. 100 jenis kuih. Beratus-ratus bungkus nasi lemak terjual. Kedai dari tahun berapa kat sini? Dari 2016. 2016. Oh, lama. Sini main menu dia nasi lemak ah. Nasi lemak biasa, nasi lemak berlauk. Okey. Lauk-lauk apa yang ada? Paru. Oh, ada paru lagi. Ni kerang rendang, udang, sambal, daging masak hitam. Ini rendang, daging, Dan daging. ayam rendang. Ayam rendang. Okey. Buka setiap hari kan? Buka setiap hari Isnin cuti. Saya pun selalu beli nasi lemak kat sini. Ya. Dengan teh ais dia. Oh. Sedap. Ini sambal. Kalau nak siapa nak asing pun boleh asing eh? Boleh asing, boleh campur. Kau ada berapa total kuih orang hantar sini? Buat sini ke orang hantar? Banyak orang hantar. Orang hantar eh? Lebih kurang berapa jenis? Ada. Ada 100? 100 ada eh? Ada eh? Tak tahulah. Berapa panjang meja ni. Kira lah sendiri je. Kak, macam kuih kira satu berapa? 160 sen. 160 sen eh? Ya, adik punya 12,5. 12,5. Ni kuih apa ni kak ni? Ini lepak pisang, Cobadak, kuih bom, Okey. kuih gelang, kuih bom. Kopiah. Ini semua orang hantar ni. Semua orang hantar. Pulut makan apa? Pulut, Rendang. Makan rendang boleh, makan sambal boleh. Oh, ataupun dengan ni. Ataupun dengan inti. Kotiau, mi, Maggi pun ada eh? Ya, goreng-goreng kat sini. Ini semua kuih-kuih antik kak eh? Ada bengkang. Kuih lama. Ini apa? Bengkang juga? Itu bengkang tepung beras. Nasi goreng, bihun goreng. Ni bihun kicap. Ni bihun tak ada kicap. Oh. Maggi. Kak, saya nak nasi lemak kak, makan kak satu. Boleh. Sekejap ya. Lauk apa kak yang paling favourite aku nak recommend? Paru pun sedap. Kak, saya nak telur rebus sebiji boleh? Boleh. Kami buat ni dulu, nanti kami bagi sebiji lah. Baik, telur sebiji. Telur tu memang dah ada kan? Ya, tu dah kira memang biasa punya. Nak bubur lauk apa? Daging hitam boleh? Kerang boleh kak? Kerang? Boleh. Nasi lemak biasa berapa kak? Nasi lemak biasa RM2. Kalau RM2. berlauk RM6. Tak, RM6. lauk apa pun sama. Lauk RM6. RM4 lah kiranya? Ha, ya Okey, betul. baik. Telur RM1. Nak pulut juga, pulut. Pulut kuning ada eh? Pulut kuning hari Jumaat je. Pulut selalu orang makan dengan apa? Nanti boleh, lauk pun boleh. Pulut kira berapa kak? Pulut kosong RM2. RM2, Kalau berinti RM2,5. RM2,5. Kalau berlauk RM6 juga. Nak berinti lah kak? Inti. Bengkang ubi kan? Okey, bengkang ubi nak Nak berapa ketai? satu 60 sen kan? Ya, boleh. Ini boleh sebelah. Ini apa? Ini tepung beras. Tepung Bengkang beras tepung boleh. Beras. Okey, boleh satu. Ini lepat apa kak ni? Lepat pisang. Boleh nak satu? Satu. Piang ni kak satu? Piang satu juga. Okay. Nampak sedap? Ha. Cobadak mana? Ini kan sedap. Sama je. Okey, boleh nak satu-satu. Okey. Itu air apa tu bang? Milo ais eh? Nampak kau. Menu air apa paling laku bang? Teh ais eh? Teh ais. Oh, ini apa? Nescafe. Skip. Okey, baik. Saya nak teh ais satu bungkus bang. Oh, kau. Teh ais berapa bang satu? RM2. RM2 je eh? Spot breakfast di kampung terbesar di Malaysia, Kampung Manjai. Kalau kita tengok, kuih dia ada hampir 100 jenis kuih. Macam-macam jenis kuih korang boleh pilih. Nak kuih kari pak ke, bengkang ke, cucur badak ke, lepat ke, pompiang, macam-macam. Dangai ada. Jadi korang pilih je kuih apa yang korang nak, korang ambil dan korang balik. Ataupun korang nak makan nasi lemak, ada juga nasi lemak berlauk. Lauk kerang, daging, rendang, ada mi, bihun, kotiau, pulut dan macam-macam lagi. Tapi ini memang pot saya beli kuih lah kalau di pagi hari. Dan pertama sekali saya nak rasa nasi lemak dia dulu. Bismillah. Oh, nasi lemak dia wangi, bau halia dan sangat kuat. Saya rasa sikit-sikit je sebabnya banyak menu nak makan. Bismillah. Tengok tu, orang sangat-sangat ramai. Kita nak rasa dia punya rendang, kerang, kacang panjang. Bismillah. Nasi lemak RM2, dapat telur suku. Telur RM1 je. Lauk RM4. Dan ini daging, kita makan dengan nasi lemak. Bismillah. Daging masak hitam dia. Rasa eksklusif macam kita pergi makan kenduri kahwin dekat meja VVIP. Rasa dia best. Okay, sopan terakhir, sambal, kerang dan juga daging. Kondimen cukup, ada timun, ikan bilis dan kacang. Bismillah. Lengkap. Kalau hari Jumaat dia ada pulut kuning. Jadi korang boleh makan dengan rendang. Jadi kalau hari lain ni dia cuma ada pulut putih lah. Pulut putih ni kawan dia memang inti kelapa manis. Pulut putih ni korang nak makan dengan rendang pun boleh juga. Korang nak makan dengan lauk-lauk lain pun boleh. Jadi kita makan sedikit pulut di pagi hari. Bismillah. Kalau korang tengok ramainya orang kat sini pun korang dah tahu lah. Bersama dengan inti. Bismillah. Ini barang jadi kan. Jadi sebabnya makan pulut dengan inti manis waktu pagi dia akan naikkan selera.
Mantap. Dan dia banyak kuih kat sini, hampir 100 jenis. Ini adalah bengkang ubi. Bismillah. Rasa ubi dia sangat-sangat kuat. Bukan rasa tepung semata. Tak manis sangat. Orang-orang tua pasti suka. Dan ada juga lepat pisang. Bismillah. Kat sini beratus-ratus bungkus nasi lemak terjual. Lepat pisang dia sedap. Dan terakhir sekali, saya ada order teh ais. Kita cuba. Kau ke tak? Kata abang tu semungkus RM2 je kan? RM2 murah gila. Kau. Ini teh ais jenis dekat dalam kampung man. Dia pakai teh wangi. Kau tak manis sangat, harga pun murah, RM2. Kalau korang datang ke Manjai, kalau korang nak datang sini, dia dekat Jalan Pasar. Kemudian dia belakang Maidin Manjai. Dekat Manjai dia ada Maidin tapi dah terbakar. Maidin tu dah tak ada. Jadi kalau korang type Maidin Manjai pun sampai sini insya-Allah. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.